Kenapa ikan patin ni ada darah? Bila kita nampak ada beberapa tumpukan darah di ikan-ikan patin yang kita punya ni, itu menandakan dia fresh. Kita ambil daripada Sungai Sangkar, Sungai Pahang, kita basuh dan terus masuk dalam periuk. Jadi ini adalah tekstur warna yang ikan yang diberi full pellet ataupun makanan dedak ikan. Kebiasaannya kalau dia kehitam-hitaman sikit, dia ada biru-biru sikit, dia punya tekstur pun lembek-lembek, dia tak pejal lah. Itu biasanya yang kolam lah ataupun makan selain daripada pellet. Ni kita panggil gulai patin, gulai tempoyak. Tengok ni, dia punya gede-gede tu pemburu patin yang sebenarnya akan buru benda-benda macam ni. Bagi peminat-peminat patin, kepala tu lah yang menjadi satu ukuran kepada patin tu sendiri. Jadi bila dapat ratah dia punya lemak, dia punya tulang, dia punya isi tu, memang orang kata kesyahduan tu menjelma. Memperkenalkan patin bakar kayu api. Ini kita yang menjadi kegilaan lah. Kalau datang ke kancah patin, ni wajib cuba. Apa yang menyebabkan dia dipanggil patin bakar kayu api? Kerana kita menggunakan kayu api ataupun kayu getah. Fully kayu dan tak ada campur arang. Hasilnya bila dah masak, dia akan rasa smoky. Lebih rasa pedas sikit daripada pais biasa. Ada lebih rasa kick. Kita dah ada produk paste yang mana ready to cook dan alhamdulillah dah dapat pengiktirafan sijil halal dan mesti. Cara memasak pun dah disediakan, boleh masak sama rasa seperti macam dekat kedai. Jadi dapatkan juga page kita ni di TikTok ada, di kita punya kedai ada. Untuk lokasi kedai, kita dah berpindah ke sini Bukit Desa Semantan daripada tahun 2020. Jadi jangan tertukar, kita telah berpindah daripada tepi Sungai Kampung Bangka Tanjung kepada Bukit Desa Semantan. Boleh tekan Waze saja ataupun Google Map Kancil Raja Patin HQ. Teman lupa. Aceh ikan patin terbaik.